Okey, kita baru sampai di Libiki. So, sekarang kita nak merentas Jambatan Buluh untuk sampai ke Libiki Resort. Okay, this is a jungle resort. Okay, wow, look at this bamboo bridge. Okay, dekat bawah dia ada sungai. Okay, ada sungai kat bawah. Okay, it's a very interesting spot. Tengok kat bawah tu. Tengok kat bawah ni. Dia boleh buat camping kat bawah tu, duduk-duduk, mandi-mandi sungai. Kat situ tak berapa dalam lah. Cuma dekat sebelah ni agak dalam sikit. Okay, walk over. Tu dia punya reception kat depan ni. So dekat sini kita boleh bermalam ataupun kita sewa pondok-pondok kecil ni. Okay, belok ke kanan ni. The best kalau nak sewa ni, saya rasa ambil B05 ni the best, sebab dekat dengan sungai kat bawah tu. Okay, once you have book B05, dia ada tempat memanggang, tempat basuh, semua ni, tempat lepak-lepak. Okay, once you have book B05, then you can just walk over dekat bawah ni. Dia punya tepi sungai. Okay, watch your step. Okay, bawah. Okay, dan terus sampai ke sungai. Ini sungai dia. Okay, very nice, very nature. Okay, ni kita datangnya awal pagi. Sekarang baru pukul 7.20. Air sedikit naik lah. Okay, kalau tengah hari, kalau petang sikit ni, kawasan ni air ni akan turun sikit. So akan nampak batu-bata ni sampai sana lah. Kita boleh jalan untuk tempat duduk. Tengok ni guys, wow, this is really really nice. Really nice. Tengok air dia. Wow, tengok air dia jernih, sangat jernih. Nampak ikan. Nampak tak ikan? Okay. Tengok guys, sangat jernih. Boleh mandi-mandi kat sini. Kat sini tak dalam pun, sampai takat pinggang dewasa je. Okay. Okay, alright. Okay guys, sekarang kita nak naik atas dan kita nak tunjuk keadaan chalet di sini. Ni kita nak pergi ke salah satu chalet. Di tepi-tepi ni semua dia punya tempat booking harian, canopy. Okay, tak jauh je, dekat je. Di atas ni okay, ini adalah toilet, open toilet. Okay, open toilet dia safe. Okay, okay je. Okay, tepi open toilet ni ada ni rumah family unit Bori Bambu. Okay, ada dia
Ada banyak-banyak bilik ni, rasanya dalam 400 lebih. Ni untuk family, ada 2-3 bilik kot. Ok, kalau kita turun bawah ni, ni adalah cukup muat untuk 3 ke 4 orang lah. Ni adalah single unit Bori Babai. Ni tempat kami stay. Okay, dia ada tempat relax, tempat singki kat luar. Depan tu nampak sungai. Okay, ni tempat kalau nak kerja daripada sini boleh duduk letak laptop sini. Okay, dan ini adalah tempat kita barbecue, boleh bawa arang. Okay, so jom kita masuk ke bilik. Okay, jom saya bagi review single unit ni. 2 ke 3 orang, 3 ke 4 orang boleh duduk sini. Okay, they all are made from bamboo. Okay, sorry, okay, ignore baju-baju saya. Ni boleh duduk sini. Ni ada tingkap boleh buka kat luar. Okay, ni adalah ada sinki dia. Toilet dia pun not bad. Okay, clean, bersih. Okay, tak ada air panas lah. Okay, dalam ni tak ada air panas, tak ada aircon, but this is really nice. Okay, for me this is nice. Okay, ini adalah rumah family tadi, rumah yang besar tu. Muat dalam ni ada beberapa bilik lah. Okay, it's nice. It's nice tempat duduk. Family unit Bori bambu. Okay, so ke bawah. Ini adalah H100. Ini agak jauh sikit daripada jalan ke bawah lah. Okay, jalan ke bawah ke sungai. So kita pusing keliling Libiki Resort ni, Bamboo Resort. Ni dewan tadi. Okay, yang ini adalah surau. Okay, on your right will be the bamboo longhouse. Dia ada bilik-bilik dalam tu, tapi toilet dia dekat luar lah. Yeah. This is also quite nice. Okay, kat dalam. Tu dia punya longhouse. Kita go through je. Okay, terus okay, single room standard number 1. Tu dia punya toilet. Okay, toilet dia. Okay, lepas ni saya nak tunjuk tempat untuk riadah, untuk team building. Okay, so this is a place for team building. Dia ada banyak obstacle. Okay, start dengan this obstacle, lompat kat sini, and then pergi bawah tali ni, lepas tu naik atas obstacle ni, and then this obstacle dari atas ni, dan from here naik atas another obstacle. Okay, another obstacle.
It's great for team building. Okay, and then going through bamboo ni. Let's give it a try. Okay. Okay je untuk family team building kat sini. Kalau nak go through semua ni. Okay. Okay, and the second last obstacle that you may want to skip. The last obstacle. Ooh, the water looks gooey, so you don't want to fall inside the last obstacle. Okay, let's just cross the obstacle. Kita jalan je. Okay. Okay, the last obstacle adalah naik ni. Okay, as you can see, so we have gone through all the obstacle. Okay. Okay, next saya nak tunjuk laluan kalau kita guna ATV. Okay, so ATV akan lalu ikut ni. Boleh sewa ATV lah. Okay, boleh ikut ni dan dia akan pusing kat sana, turun bawah. Itu laluan dia, naik ke atas. And also tu pun laluan ATV juga. So quite an interesting place to sewa ATV. So saya rasa untuk pergi sini, kalau siapa-siapa yang duduk di Kuching, boleh datang hari je. It's just Libiki dekat bau ni is just 1 hour from Kuching. Okay, ni saya nak tunjuk satu lagi interesting place untuk kita memanah. Okay, untuk hiking dalam ni pun best. Bawa kasut lah kalau datang sini. Bring a comfortable shoe so you can walk through the standard path. Tak perlu masuk hutan pun. You can experience the jungle nature. Okay. Okay, tu adalah tempat kat depan tu, tempat parking ATV dia. So far tempat ni agak bersih lah. Bersih, bukan agak bersih, memang bersih. Dia dijaga rapi. Okay, boleh sewa ATV kat sini. Okay, another activity that you can have here is memanah. Okay, ni busar panah dia. Tu adalah target manah. Okay, boleh memanah di sini. Ini kawasan panahan. Okay. Okay, next kita pusing-pusing kat sini. Kita pusing. Sebelah kiri kanan ni semua sungai ya. So kita akan mengelilingi sungai. Dikelilingi sungai actually. Okay, ini tempat dia punya bengkel untuk baiki ATV. Ini adalah tempat camping. Kalau kita opt untuk camping kat luar, inilah tempat camping kat luar. Okay. Tempat ni masih guna generator, the diesel generator. So okay, you can see the diesel is running. Ni pun best untuk tempat kita hiking,
walking. You can stay overnight and also enjoy the walking path kat sini. This is another daily tempat barbecue yang kita boleh, yang anda boleh order. Ni B11. Okay, B11. Ini adalah B10. Jalan sikit kita akan lalu ada canopy. Sungai kat bawah dia, tapi tak ada laluan sungai, bukan kat sini ya. Yang canopy tadi tu agak jauh daripada laluan nak turun ke sungai. So saya sarankan kalau nak barbecue dan mandi-mandi sungai, cari kanopi yang dekat sikit dengan sungai. Macam sini, ni dah dekat dah. Okey, kanopi 3, kanopi 2, kanopi 1. Dekat sini pun ada. Okey, ni dekat sungai dah ni. B09. Okey. Ni laluan sungai kat bawah. Ada kat sungai. Okey. Ni adalah laluan sungai kat B09, tapi tak ada tempat swimming, boleh turun terus. Okey. Boleh bawa toto and baring. Ni adalah B08, B07 dekat bawah. Ni canvas 1, B03, B02. Ni semua dah dekat bawah lah, dekat dengan kawasan sungai kat bawah. Paling best adalah B05. Okey. Ni saya nak review. Let's look at other places here. Ini adalah Dewan Serbaguna. Besar dewan dia, boleh buat aktiviti. Kalau kita nak buat aktiviti, dia ada tempat makan. Okay, tempat makan, boleh pasang kemah. Kebetulan minggu ni ada budak-budak ada buat event. Okay, this is perfect for event. Okay, ada pentas semua. Okay. Okay, naik atas sikit, jauh sikit daripada tempat sungai ni, B12, B13 dan B14 dan B15. Dekat dengan dewan dan dekat dengan public toilet. Receptionist dia dekat sini, tempat kita boleh book, boleh pinjam life jacket. Okay, day trip operating 8 until 5. Okay. Okay guys, sekarang kita nak pergi breakfast dan kita tengok apa yang ada untuk breakfast. Okay, ada coffee, tea, air, ada bubur, bihun, telur dan sausage. Okay, saya ambil bubur dengan kopi susu. Ini adalah bihun dengan kopi susu. Jom kita makan breakfast. Memanah dan ATV. So now we are going to tempat memanah, dan lepas tu kita akan buat archery. Okay.
pergi sini kita tengok tempat camping. Ni adalah tempat campsite dia. Okay, ini adalah ATV. Yang tu adalah track ATV yang advance. Okay, yang beginner cuma kat bawah ni je. Okay, ini advance ATV. Okay, ini saya punya panahan. Okay, next kita akan pergi ambil ATV ride. Okay, getting ready for our ATV.